Hai semua. Dengan awak Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data umum tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan melihat setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika anda mahu, anda boleh menjedanya. Kami mencadangkan melihat setiap parameter organisasi yang dikaji dengan lebih teliti. Sekarang kita akan melihat petunjuk asas semasa organisasi. Montok Renewables, ticker MNTK. Ulasan ini dibuat menggunakan data semasa setakat 19 Mei 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, Perbadanan Montok Renewables In tergolong dalam subkategori Green Energy. 45 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan yang agak mewakili. Cari keputusan pesanan di penghujung video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat adalah seperti berikut, 7 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori ialah tolak 0.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran secara keseluruhan, kita melihat bahawa penarafan purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan 7 mata untuk syarikat Montok Renewables. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Montok Renewables Inc. dan syarikat subkategori, kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham Montok Renewables menunjukkan dinamik tolak 56.5%. Berbanding dengan dinamik harga untuk subkategori, tolak 1.1%. Ini tidak bermakna apa-apa, tetapi ia patut diambil perhatian. Permodalan pasaran syarikat Montok Renewables berjumlah 0.3 bilion dolar. Dengan permodalan pasaran 62 bilion dolar, subkategori itu bernilai 1.5 bilion dolar. Montok Renewables menyumbang 0.48% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Nilai buku syarikat ialah 0.26 bilion dolar. Dengan permodalan subkategori 40 bilion dolar, Montok Renewables menyumbang 0.647%. Dengan membandingkan saham pasaran dan permodalan kunci kira-kira, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Montok Renewables dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 0.48%. Nilai buku ialah 0.647%, iaitu 35% lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, satu mata. Liabiliti keuangan organisasi berjumlah 0.059 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 22.7% daripada modal. Penarafan liabiliti keuangan syarikat, baik, satu mata. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat ialah 40.3. Purata untuk subkategori ialah 0, yang jauh lebih baik daripada purata untuk subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 7 juta dolar. Keuntungan yang diunjurkan untuk 12 bulan akan datang di jangka 18 juta dolar. 149% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah 1.7. Purata bagi subkategori ialah 1.3, iaitu 31% lebih tinggi daripada purata bagi subkategori. Penilaian nilai pasaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, tolak 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 180 juta dolar. Pendapatan untuk 12 bulan akan datang di jangka 290 juta dolar. Ini 61% lebih daripada sekarang.
Penilaian penunjuk unjuran jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buy satu mata. Margin jualan ialah 4.1%, dengan purata dalam subkategori adalah tolak 13.5%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 17.6%. Penilaian keuntungan jualan berbanding penunjuk subkategori buy 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.17%. Ini adalah 182% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan percanggahan antara harga pasaran semasa syarikat montok Renewables, kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $1,796,000. Dan dalam subkategori terdapat $637,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 181.9%. Penilaian modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja individu syarikat ialah $44.6 ribu. Purata dalam subkategori adalah tolak $64.7 ribu. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan angka syarikat ialah $109 ribu. Penilaian keuntungan setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori buy 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 1,081,000. Subkategori $481,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 125%. Penilaian volum jualan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buy 0.5 mata. Terdapat 3.5% saham untuk dijual, berbanding purata 8.9% untuk subkategori. Ini adalah penunjuk risiko squeeze singkat. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 44% bagi syarikat montok Renewables Inc. Dalam subkategori, tahap RC 14 ialah 65%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori dinilai lebih tinggi daripada syarikat montok Renewables Inc. Penilaian saham semasa syarikat adalah sekitar $2.07. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $3.39. Harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 64%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan keputusan penilaian montok Renewables Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok guru markets keputusan berikut dibuat. Buka pesanan beli pada $2.08 sesaham. Pesanan itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak tinggi. Penilaian organisasi dibuat menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 2.55. Stop loss ditetapkan pada 1.61. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka perjanjian itu ditetapkan secara automatik pada akhir dagangan pada 18 Jun 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar BEPC ialah pesanan jualan balas. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila salah satu pesanan ditutup, yang utama atau yang mengimbangi
Tertib bertentangan ditetapkan pada tahap semasa. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets. Anda semua benar-benar penonton yang paling hebat di seluruh planet ini.